Ya, pasal bila hari raya semua orang akan buat rendang. Betul. So, buat kelainan. So, dia akan jadi macam dah start lah si benda yang sama kan. Jadi bila benda tu ada benda lain, even saya buat Maggi goreng pun, orang akan berebut kat Maggi goreng. Okey. Dia lain sikit lah juadah dia kan. Yelah pagi raya Maggi Saya goreng. ada target customer saya. Itu bukan customer, itu tetamu datang rumah. Kadang-kadang saya bagi QR, so dia bayar. Bang, so pendidikan awal di Kuala Kubu Baru lah. Betul, di Kuala Kubu Baru. Sekolah apa daripada sana? Tadika di Kuala Kubu Baru. Yang menarik, Kuala Kubu Baru ada 3 sekolah menengah. Okey. 3 sekolah tu saya masuk. Apa asal? Ya, sebab sekolah pertama sekolah agama tinggi. Okey. Itu sekolah pertama saya. Saya sekolah sampai tingkatan 1 je. Sebab saya tak pandai bahasa Arab. Masa sekolah rendah saya power. Saya power Jawi. Okey. Sekolah rendah kat mana bang? Sekolah rendah saya di SRK 1. Sekolah rendah kebangsaan 1 dan petang sekolah agama. Tapi sekolah agama saya masuk lambat dah jam 4 jam 5 je. Sebab saya boleh baca Jawi. Okey. So saya dapat kedudukan yang baik dalam kelas. Okey. Bila masuk tingkatan 1, saya kena sekolah tu yang betul-betul semua Lughatul Arabiah dia dengan kamus Arab yang buat saya pening setiap hari tu. Kelas saya ada 42. Nombor 39 sampai 42 tu selalu saya punya. Saya teruk. Jadi saya minta arwah abang masa tu main fras lah. Saya ingat. Marah, Sampai sekarang saya tak ambil pun surat berhenti sekolah. Alamak. Lepas tu kawan-kawan saya pula yang sekolah lain ni kan, yang daripada sekolah rendah cakap, kau masuk sekolah aku amoy banyak. Kita akan pilih amoy lah. Saya pergi register kat sekolah biasa. Saya form 2, form 3 saya di sekolah menengah Datuk Haji Kemudian di Kuala Kubu tu. Kemudian saya tingkatan 4 dan 5 saya pergi vocational, saya masuk asrama di Sungai Buloh. Kemudian saya nak masuk sekolah teknik Sungai Buloh sekarang teknik, dulu sekolah vocational. Okey. Lepas tu saya punya result tak berapa bagus untuk melayakkan ke universiti, mohon tak dapat. Jadi masa tu dapat form 6. Form 6 saya patah balik ke Kuala Kubu. Jadi 3 sekolah menengah di Kuala Kubu tu semua saya dah tapau. Alhamdulillah. Pandai je tak. Tapi macam mana boleh terlepas ke Unimas? Unimas saya buat diploma. Okey. Adalah cerita lainnya. Saya buat diploma teater di Melaka dulu. Okey. Kemudian baru saya pergi ke Unimas. Perjalanan saya panjang lah. Bila saya dekat Unimas saya ingat saya kira agak-agak macam veteran dalam kelas lah. Agak yang paling berumur lah daripada orang lain. Okey. Cuba abang ceritakan. Lepas habis SPM, apa abang buat? Lepas habis SPM masuk STPM. Minta overrun ke ni? Tak apa, okey. Lepas habis SPM abang pergi ke STPM. Lepas habis STP tu apa abang buat bang? Lepas STP. Lepas STP saya tak buat banyak benda. Saya tak lama lepas tu saya terus ke Diploma tu. diploma di Melaka. Habis di sana saya terus masuk ke Unimas.